Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Hari ini kumpulan kami akan menunjukkan beberapa adab terhadap kanak-kanak. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesiapa yang tidak mengasihani manusia, dia tidak akan dikasihani oleh Allah. Jadi daripada hadis ini jelas menunjukkan kepentingan kita berkasih sayang dalam kehidupan, termasuklah terhadap kanak-kanak. Kanak-kanak perlu dilayan dan dibimbing dengan baik kerana mereka masih lagi dalam proses belajar dan membesar. Oleh itu, video ini akan menerangkan tentang adab terhadap kanak-kanak dalam kehidupan seharian. Oh, akak saya minta maaf tau. Tak apa, lain kali hati-hati ya. Okey. Kita hendaklah bercakap dengan nada yang lembut dan sopan supaya kanak-kanak tidak berasa takut atau sedih. Saya dah nak balik tu. Beratnya. Awak kenapa? Berat ke? Di sini akak tolong. Okey, elok-elok tau. Okey, terima kasih. Kita perlu membantu kanak-kanak apabila mereka memerlukan pertolongan. Contohnya seperti membantu mereka mengangkat beg sekolah yang berat. Akak nak kena susun kasut ke? Kita kena susun elok-elok biar tak bersepah. Nak saya tolong? Boleh? Kanak-kanak mudah meniru perbuatan orang dewasa. Jadi kita mestilah menunjukkan contoh yang baik. Kak, macam mana nak baca ni? Oh, macam nak baca. Mana yang aku tolongkan? Pada suatu hari, anak dan burung berada di hutan. Lepas tu, Oh, macam tu. Terima kasih. sama. Menunjukkan kasih sayang kepada mereka merupakan salah satu adab terhadap kanak-kanak. Kita perlulah melayan mereka dengan baik, bersopan santun agar mereka rasa dihargai, selesa dan gembira. Adik, main elok-elok ya, jangan lari. Hati-hati tau, jaga diri. Okey. Menjaga keselamatan kanak-kanak merupakan salah satu adab terhadap mereka. Sebagai orang yang lebih dewasa, kita perlulah memastikan mereka bermain dalam keadaan selamat supaya tidak berlakunya kecederaan. Kesimpulannya, kita mestilah menunjukkan adab yang baik terhadap kanak-kanak. Contohnya, bercakap dengan sopan, membantu mereka dan menunjukkan contoh yang baik. Adab yang baik terhadap kanak-kanak sangat dijunjung tinggi oleh Rasulullah SAW. Riwayat Al-Tirmizi mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Bukanlah daripada golongan kami sesiapa yang tidak mengasihi orang yang lebih muda dan tidak menghormati orang yang lebih tua." Sekian, terima kasih.